Baska minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi. Assalamualaikum, kembali lagi dalam Baska minggu ini. Dan yang menariknya dalam Suara 34 Puncak Prestasi, saya Anis menemangkan anda tentunya di frekuensi 100.9 juga di Facebook Live Slong FM. Jadi apa tunggu lagi, jom singgah-singgah dekat Facebook tu. Kenapa? Sebab saya hari ini bersama dengan Langit Terbalik. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput. Ya, Itulah tu menjemput kami. saya mewakili Terima penerbit di Jeddah pun mengucapkan Ya, jutaan terima terima kasih ya kerana kasih, sudi datang. Bang. Ni sebenarnya otak-otak kita ni. Vokalis kita yang juga merupakan kalau sebelum ini bersama juga dengan Sweet Child, bersama juga dengan Mahawangsa kan. Okey, apa khabar Abang Zaini kita? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Wow, terasa macam kat restoran Arab gitu. Okay, Abang Zaini boleh cerita sikit tak? Okay, Abang selaku vokalis dengan Langit Terbalik ni, berapakah usia Langit Terbalik ni? Okey, Langit Terbalik still orang kata baru lagi dalam industri. Kita baru 6 bulan saja kita set up. Comelnya. Ya. Tapi dia gabungan orang-orang power industri tau. Kan? Ya. Sebab Abang Zaini kita sendiri tadi, saya sebut tadi daripada Mahawangsa kita, juga kita ada Paul Fahrenheit. Yang paling ayat yang paling sopan sampai bercakap adalah orang yang paling kelakar. Ini ayat sopan lah ya. Paul, apa khabar? Baik, Alhamdulillah sihat. Wow, nampak sopan Paul. Kita tunggu off record. Paul, cerita sikit dengan Fahrenheit tu. Okay, tu dah memang dah lama dah lagu-lagu yang anda minta. Tapi kalau untuk Langit Terbalik ni, macam mana boleh tertubuhnya Langit Terbalik ni Paul? Simbolik dia tu nak tahu dulu. Simbolik dia, masa saya tengah session dengan Scan, dan jumpa Ajoy. Okay. Ya, Ajoy bagi tahu yang nak buat satu band project lah untuk berkarya, untuk sebab banyak sekarang dah buat set-set project. Then lepas tu saya pun jumpa lah dengan Zaini ni. So bincang lah apa yang perlu kena buat. So dorang minat berkarya. So saya suka benda-benda yang berkarya ni. So lepas tu saya cuba createkan, suruh Zaini buat lagu. Dan lepas tu saya producekan dorang. Lepas producekan dorang dalam masa yang sama untuk single pertama tu, Ilusi Hati tu, saya terbitkan lagu tu melalui SRR Record. Minta kebenaran dengan Richard Chua lah. Tu akak Abang Kulit lah yang macam tu lah. Macam tu lah. Alah comelnya jawapan. Itu Paul kita ya. Paul Fahrenheit kita. Dan untuk Langit Terbalik hari ni, ya betul macam tadi disebut yang tadi kan, ada Abang Ajoy daripada kumpulan Scan. Ya, saya. Ramai tahu orang minta lagu Scan kat dalam Slong FM ni tau. Lama. Kan? Tapi Abang Ajoy boleh tak? Tadi kan dah share pasal Langit Terbalik ni. Bagaimana keadaan tu, macam serasi tak berempat ni? Alhamdulillah serasi. Setakat 6 bulan ni kami sebenarnya kami dah kenal lama sebenarnya. Ya ke? Dah kenal lama. Ni kira official lah ni. Hafiz dengan Kromo selalu tengok dia perform. Zaini dan juga Paul lah. Seorang yang genius Paul ni sebenarnya dalam muzik. Betul ke? Betul. Dia penerbit, dia buat lagu, dia arrange semua dia. Faham? So saya tak jumpa salah orang lah. Sebenarnya saya pun ada saya punya macam genre lain yang saya minat selain daripada Scan. Okay. Tetapi saya tak dapat bawa dalam Scan tu. So kami buat projek ni macam Paul cakap, kami berkarya dan keluar daripada kotak untuk buat sesuatu yang barulah, iaitu konsep kami sekarang cinematic rock. Cinematic rock? Yes. Wow. Itulah hasilnya Langit Terbalik. Itu Ajoy Scan kita. Dan juga lagi seorang kita ada Apis. Tapi ni bukan DJ Apis tau. Ni Apis Kromo. Wow, ni idola Kromo adalah idola saya juga tahu. Sampai saya kena marah asyik main lagu Kromo je ya. Okay, macam mana dengan Apis boleh terhasut sekali? Wah, terhasut join sekali Langit Terbalik ni. Siapa yang menjadi pujuk awak tu? Itu dah my boss, Mr. Paul. Bos Dia yang lama-lama saya. Ya. Saya mula pun saya tak, cinematic rock. Saya pun tak benda cinematic rock ni kan. Cuba jelaskan sedikit bagi kita orang ni faham. Untuk anda yang tengah dengar Slong FM kan. Cinematic rock ni macam lagu yang macam, macam nak cakap, macam modern. Dia ada ambience, dia ada ambience, sound ambience lain. Macam cerita, macam lagu tu macam bercerita. Kumpulan Duran-Duran kan. Macam Duran-Duran. Macam durian? Duran-Duran, YouTube bukan durian. kan. So bila saya dengar, cinematic rock ni, sebab saya tahu pop rock je kan. Faham? So bila saya dengar lagu Ilusi Hati ni, saya rasa lagu ni best, boleh pergilah.
Kan So saya pun terimalah tawaran. Dan Untuk saya bersama join. dengan Langit Terbalik ni Langit kan. Terbalik. Saya pun macam mula-mula macam Langit Terbalik. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana tahu. Sebab selepas ini kita ada game nak main tu yang akan datang.